3, 4, 5. Hello, hai. Assalamualaikum semua. So, selamat datang ke podcast kami, podcast Glowing Green. So, bersama dengan saya, moderator anda, saya Siti Nur Alia, merupakan pelajar semester 5 daripada kursus INC. Dan di sini saya ada seorang rakan saya yang turut akan sama-sama membincangkan tentang sesuatu topik yang sangat menarik pada podcast hari ini, iaitu Putera Rafael. So, hai, apa khabar Putera Rafael? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Kalau nak tahu, kami pilih setting di taman ni kerana fitting dengan topik kita untuk hari ni. Pertama sekali minta maaf kalau ada garu-garu sebab ada banyak gigitan nyamuk. Banyak nyamuk kat sini sebab petang kan dekat taman. Betul. Okay. Tapi udara kat sini best kan? Macam Ya, banyak betul, nyaman. udara. Betul. So, Sesuai untuk orang bersenam lah. So macam kat belakang ni nampak ramai juga kan, macam berjogging. So sangat meriah juga actually dekat Tasik ni. Okay, so berkenaan dengan topik hari ni. So sebelum saya bagi tahu apa tajuk sebenar podcast kita untuk episod yang ni. So macam saya nak tanya Rafaela, perasan tak sekarang macam kita rasa macam kepanasan yang melampau? Kan? Betul juga. Tahu tak macam apa punca-punca macam rasa-rasanya lah, macam salah satu sebab yang macam kita rasa macam panas sangat. Selama ni saya pun kalau panas saya buat tak endah je. Saya tak pasti kenapa. Faham. So macam kita macam panas macam okay panas. Macam tu Kalau kan? panas pakai sunscreen. Kalau sejuk pakai hoodie. Saya macam tu saja. Faham. Okay, so disebabkan satu macam mana macam saya cakap tadi kan, ada setengah mungkin perasan benda ni and mungkin dia tahulah macam kenapa sekarang cuaca kita boleh jadi panas yang melampau semua. Tapi setengah orang, diorang tak sedar pun pasal benda ni. Macam oh panas, okay panas, aku keluar jalan pakai payung, pakai kipas kan. Macam kadang-kadang macam ada yang tak aware. So that's why kita orang buat satu podcast ni yang khas untuk korang, yang bertajukkan kepentingan pokok kepada manusia. So tapi kan, apa kena mengena panas dengan kepentingan pokok? Kan? So kalau korang nak tahu, okay, jom kita sama-sama dengar podcast ini. So kenapa saya pilih tajuk kepentingan pokok kepada manusia? So kalau korang nak tahu, sebenarnya pokok ni dia ada banyak sangat kelebihan. Macam lebih daripada 2-3, mungkin lebih daripada 10. So salah satu juga kepentingan pokok ni kepada manusia ialah sebenarnya dia akan membekalkan oksigen kepada manusia. Saya rasa macam bekalkan oksigen kepada manusia ni sangat-sangat penting sebab bila manusia kan hidup kan kena ada oksigen. Kalau tak ada oksigen macam mana kita nak hidup kan? So macam pokok ni dia membekalkan oksigen, so tanpa pokok manusia pun mungkin akan pupus. Kita tak tahu. Betul. Kan? Kalau pokok tak ada, siapa yang nak bagi oksigen kat kita? Lagi satu menarik untuk kita tengok kenapa taman-taman macam ni, kalau boleh nampak kat belakang ni memang banyak tanaman-tanaman pokok yang tinggi-tinggi. Itu juga membuatkan kenapa sesuai untuk orang-orang awam untuk berlari dan bersenam pada petang-petang. Berbanding dengan mungkin di situasi bandar di mana pokok mungkin tiada begitu banyak. Faham. Saya teringat macam kau dah cakap dekat kampung udaranya macam lagi segar, lagi nyaman. Sebab kat kampung kan banyak pokok. Kat bandar sekarang kan macam habis kita tebang sebab nak buat bangunan semua. So pokok dah tak banyak. Betul. Baru teringat. Saya personally dah lama tak balik kampung, tapi awak cakap dulu pula nak balik kampung. Kampung kat mana? Dulu kat Perak, tapi itulah. So sekarang ni still dekat bandar je lah. Bandar je. Ini udara nyaman. Faham, rindu juga. Ke bagus kalau macam kita macam mana memperbanyakkan pokok ke, macam kita start tanam-tanam pokok ke. Boleh juga kalau kat rumah kita, kalau macam siapa rumah landed lah, macam kita tanam pokok sendiri. So macam makin lama makin banyak lah pokoknya kan. Betul. Kan? Tadi kan awak cakap macam dekat sini kan sebab banyak pokok, so sesuai untuk orang nak bersenam semua kan. Saya teringat tau satu macam kisah ni daripada saya lah, experience saya kan. Saya macam nak, kalau macam ada certain student macam bila contohlah saya di dalam bangunan ke apa yang macam tak ada pokok ataupun macam sangat
kurang, sangat limited lah pokoknya kan. Saya macam susah sangat nak bernafas tau. Macam nak bernafas tu boleh lah bernafas. Tapi macam kena macam mana nak sedup oksigen tu sangat susah. Macam tak dapat. So macam bila fikirkan balik kan, macam bila saya keluar ataupun macam pergi ke tempat yang macam lapang, terutama macam taman ke apa, nak hirup udara tu tak ada masalah pun. So macam itu pun salah satu sebab kenapa pentingnya pokok ni. And kalau macam petang-petang kalau saya macam main badminton dengan kawan-kawan saya lah, contohnya kita orang sewa court. Macam court yang dalam, macam ni dalam cubicle, bukan cubicle, dalam ruang tertutup. Dalam ruang tertutup yang memang tak ada kedap udara lah. Bukanlah kedap udara tapi dia kurang sangat pengaliran udara. So macam kalau ni kisah betul tau. Kalau macam saya nak bernafas tu sangat susah, saya kena pergi dekat pintu tu, yang pintunya boleh buka sikit je. So saya macam gunakan ruang yang sangat limited tu untuk saya nak hirup udara. Sangat susah lah sejujurnya. Saya pun nak tambah. Sebenarnya boleh relate juga sebab saya pun kalau nak tahu taman perumahan saya memang berdekatan dengan lokasi kuari. Kuari. Jadi memang tiada penanaman pokok dan banyaknya lori ataupun jentera-jentera berat yang lalu lalang lah. Jadi boleh cakap udara tu memang agak tercemar dan juga tidak sihat sebenarnya. Kalau kata udara tercemar, sebenarnya pokok pun dia boleh lindung juga. Betul. Kan daripada pencemaran udara. Macam Alia cakap tadi pun susah nak bernafas kan. Benda tu pun saya rasa macam saya experience juga. Dan benda tu saya rasa boleh kaitkan dengan satu artikel yang saya jumpa daripada Sherry Khan. Dia memetik bahawa manusia sebenarnya memerlukan jumlah oksigen yang cukup untuk bernafas dan menjalankan fungsi tubuh yang normal. Secara puratanya udara yang dihirup yang kita bernafas hari-hari ini mengandungi kira-kira 20% oksigen dan udara yang dihembus keluar mengandungi kira-kira kira-kira 15% oksigen. Ini bermakna kira-kiranya 5% daripada isi pada udara yang dihirup digunakan dalam setiap nafas dan ditukar menjadi karbon dioksida. Jadi dari situ mungkin kita dah boleh nampak kenapa macam Alia cakap tadi susah nak bernafas dekat kawasan yang tak ada pokok. Saya pun dekat perumahan saya sendiri susah nak bernafas. Itulah sebab pokok kan dia kan sendiri membekalkan oksigen kepada kita. Macam yang kita pernah belajar sains dulu waktu sekolah, kan kita belajar, kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. So karbon dioksida ni pokok akan serap. So dia akan keluarkan badai oksigen kepada kita. So kalau dekat tempat yang tak banyak pokok, macam mana proses-proses tu nak berlaku? Kan? So macam itu dari segi oksigen lah. Kalau macam berbalik kepada apa yang saya tanya Rafael waktu awal-awal tadi, perasan tak sekarang macam cuaca kita panas kan? Sebab pokok pun dia sebenarnya dia boleh memberikan penyejukan kepada manusia. Macam Rafael pernah tak macam experience macam contohlah macam pergi dekat taman ke, lepas tu jadi sejuk ke, macam contohlah dekat tempat yang lapang kan, macam kita kan panas kan, contoh tengah hari kan. So macam bila kita pergi, contohnya bila Rafael pergi dekat taman, tiba-tiba rasa macam dia tak adalah terus sejuk, tapi macam kurang sikit lah kepanasan tu. Pernah tak? Pernah sekarang. Sekarang Sekarang pun saya rasa okey lah, nyaman. Tak panas sebab sini banyak pokok kot. Sebab tu kot. Betul juga. Betul. So dekat sini lah saya macam ada buat research sikit lah. Of course lah saya ada buat research sikit kan. Pasal pokok ni dia sebenarnya dapat mengurangkan pemanasan global, iaitu ni lah kepanasan yang kita hadapi sekarang ni lah. So kat sini ada satu artikel ni, dia kata pokok ni dia berfungsi sebagai paru-paru untuk planet kita tau. So sebab dia kan ada proses fotosintesis, karbon dioksida, oksigen semua tu. So kat sini dia ada juga bagi tahu macam ada satu hutan dekat Australia ni, dia dianggarkan menyimpan sebanyak 22 bilion tan batang dan akar-akar pokok ni. Macam kiranya dia macam untuk producekan macam mana, bukanlah kesenangan, kemudahan kepada kita. Macam mana dia cakap, macam kiranya efek yang akan dapat tu kepada manusia juga. Benefit daripada sebab macam sekarang kan kita kan
mungkin lah kita nak kata zaman sekarang makin moden. So macam kita terkejar-kejar untuk nak membuat bangunan yang tinggi-tinggi semua. So macam kita cut off semua pokok-pokok tu dan naikkan bangunan-bangunan. So daripada Bukan situ saja bangunan juga pembuatan jalan raya. betul, macam nak buat highway baru semua kan. Mesti kita kena gunakan jalan yang ada pokok pada asalnya kan. Oh, lepas ni sini saya juga ada jumpa satu artikel ni yang dia kata pokok ni juga dia boleh memainkan peranan untuk mengurangkan risiko bencana alam yang berkaitan juga dengan iklim. Contohnya? Okay, ni saya tak naklah baca. Contohnya kan, mengurangkan bencana alam. Kalau pokok